Salman. Dah balik Man ha? Duduk pintu. Man. Apa khabar semua? Apa khabar? Apa khabar? Hanya aku tak tahu hang pi cuti rupanya ada muslihat nak tukar nama hak milik kedai aku pergi nama hang kan. Dia yang beritahu kita hang nak rampas aku punya kedai. Ya ke Bijan? Katakan. Apa kau? Ini Bijan. Bijan tukar jahit hipster tapi kadang-kadang penyiasat persendirian. Aku pernah tengok Salman ni dia bagi satu boreh kepada Pak Kodi untuk Pak Kodi sign. Boreh tu apa boreh? Boreh apa boreh? Borang. Boreh tu adalah boreh tukar nama warung Pak Kodi. Dan ini yang dikatakan bapak boreh anak rintik. Itu boreh. Panggil Pak Ustaz, kerasukan. Surat tu, itu bukan surat penyerahan warung ke apa. Itu surat Pak Godi beli TV dekat Akyok. Hujan. Ni, hang betul-betul ya. Batu api yang tahu tak? Alah Pak Kodi, kita gurau je. Gurau je. Apa yang seronok sangat ni? Kau ada apa-apa nak share dengan kita orang ke? Adakah kau masuk? Saya tersesat tau tadi. Kenapa tak tunggu saya? Saya melalui jalan yang berliku-liku nak datang sini tadi tau. Alamak, kesiannya awak. Yelah. Risaunya saya. Tak sangka-sangka lah, ya Allah. Maafkan saya ya. Salman, boleh tak bagi tahu pada kita orang siapa ni?